Bila seorang pemimpin berkata, rakyat sokong dia sebab dia anggap mereka macam keluarga, persoalan besar muncul. Adakah sokongan itu benar-benar berasaskan kepercayaan atau sekadar naratif kempen menjelang PRN? Dan lebih penting, apa sebenarnya yang berlaku di Karamunting selepas dua penggal George Hiu menjadi adun di sana? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Karamunting, nama Datuk George Hiu Vun Zin bukanlah asing. Beliau sudah dua penggal duduk di kerusi itu dan kini sekali lagi turun gelanggang PRN 17 dengan penuh keyakinan. Bukan kerana jawatan, bukan kerana kedudukan politik, tetapi kerana katanya beliau anggap penduduk di situ seperti keluarga sendiri. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ungkapan itu kedengaran lembut, menyentuh, dan sangat rakyat marhaen. Tetapi dalam suasana politik Sabah yang penuh persaingan, setiap kenyataan pasti menimbulkan persoalan. Adakah hubungan kekeluargaan itu cukup kuat untuk mengekalkan sokongan selepas dua penggal? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, George berkata dirinya masih semangat orang kampung, seorang yang rapat dengan masyarakat, turun padang, bantu orang susah tanpa protokol. Dan bagi sesetengah penduduk, perkara seperti itu memang memberi kesan. Ada pemimpin yang hanya muncul masa pilihan raya, tetapi George mendakwa sebaliknya, dia sentiasa ada. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 6 hari berkempen, beliau mendakwa sokongan bukan menurun, tetapi meningkat. Ini menarik kerana banyak kawasan lain di Sabah sedang berdepan gelombang ketidakpastian dan pergeseran politik. Namun, Karamunting nampaknya diceritakan seolah-olah stabil, sekurang-kurangnya menurut George. Tetapi apa yang lebih besar ialah fokus masa depan. George mahu menukar Karamunting kepada hub pelancongan dan ekonomi laut. Itu sebenarnya bukan idea kecil. Ia melibatkan pembangunan jeti nelayan, pasar hasil laut, serta mengelakkan peranan orang tengah. Jika berjaya, ia bukan sahaja membantu nelayan kecil, malah mampu menaikkan imej Sandakan sebagai pusat seafood terkenal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalannya berapa banyak projek yang sudah siap, berapa banyak yang sebenar-benarnya berubah sepanjang dua penggal. Karamunting masih dilihat sebagai kawasan yang memerlukan banyak sentuhan pembangunan asas. Janji untuk menaik taraf kawasan dari pasar hingga ke Pasir Putih memang menarik, tetapi ia juga bukan janji baru. Ada yang sudah diumumkan, ada yang disebut sedang berjalan, tetapi status sebenar sukar dipastikan oleh rakyat biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah naratif sokongan rakyat ini datang pada waktu kempen di mana semua calon akan menampilkan keyakinan paling tinggi. Sentimen orang kampung, hubungan kekeluargaan, turun padang, semuanya memang sedap didengar, tetapi akhirnya undi rakyat tidak bergantung pada cerita, tetapi pada keyakinan mereka terhadap hasil kerja yang mereka boleh rasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian rakyat mungkin berkata, ya, dia memang rapat dengan orang kampung, memang ada turun padang. Tapi adakah perubahan besar sudah berlaku? Dan ada pula yang berkata, pembangunan tidak boleh siap sekelip mata, konsistensi dan hubungan rapat pemimpin lebih penting. Sebagai saluran neutral, Arena Rakyat melihat situasi ini dari dua sisi. Jika benar hubungan beliau dengan rakyat setempat kuat, itu adalah aset politik besar. Jika proyek pembangunan terus bertertangguh, itu boleh menjadi liability yang mempengaruhi undi. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya persoalan terbesar adalah, adakah rakyat Karamunting masih melihat George Hiu sebagai keluarga atau mereka mahu membuka lembaran baru dalam PRN kali ini? Itu hanya rakyat Karamunting yang boleh tentukan.
Jadi, adakah hubungan kekeluargaan yang George Hiu banggakan itu cukup kuat untuk mengekalkan kerusi Karamunting, atau rakyat sebenarnya menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baharu? Apa pandangan Anda? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen. Terima kasih karena setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.